Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ramai rakan-rakan dari PAS yang mesej atau call saya tanya kenapa Ketua Penerangan Bersatu menghina tarbiah PAS dan menggelar penyokong PAS sebagai asobiah. Adakah ini pendirian Parti Bersatu memandangkan beliau menggunakan akaun official dan memberi komen sebagai pimpinan tertinggi Parti Bersatu? Sedara dan sedari, rakan-rakan dari PAS, pertama sekali Tun Faisal ini dilantik sebagai Ketua Penerangan oleh Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Maka adalah lebih baik sekiranya soalan ini diajukan kepada Presiden Bersatu itu sendiri dan bukanlah saya. Yang keduanya telah saya nyatakan sebelum ini, di mana Tun Faisal ini anak syurga yang istimewa. Jadi memang dia hyperaktif sikit, namun apa yang dia tulis atau cakap tidak semestinya pendirian Bersatu ataupun keputusan Bersatu, kerana saya diberitahu apa sahaja penulisan atau respon Tun Faisal tidak pernah dibincangkan dalam grup atau mesyuarat ahli majlis pimpinan tertinggi. Sebaliknya, ia merupakan pandangan peribadi beliau. Dan yang ketiga, saya merasakan tidak ada keperluan untuk melayan atau berhujah dengan Tun Faisal ini. Anggap sahaja beliau tidak wujud atau mempunyai masalah Down syndrome. Selesai masalah. Saudara dan sedari, rakan-rakan dari PAS, apa yang kita perlu buat hari ini adalah fokus kepada isu semasa dan masalah kerajaan pada hari ini. Bukannya melayani budak-budak yang tidak cukup akalnya seperti Tun Faisal. Dan apakah respon anda terhadap penjelasan saya, setuju ataupun tak?